Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MOODYN ya. Sedikit sama ditejah, banyak sama kita lepas, kita kongsi rezeki tu barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada. Rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, Singapura, semua mengarai sentiasa dirahmati Allah lah. Kalau tak sihat tu jangan lupa, jangan bertangguh, jangan melengah, jumpalah pakar perubatan kerana mencegah tu lebih baik daripada mengubati ya. Okey, malam ni mak bersiaran sekali lagi. Agak dah lewat sedikit lah sebab tadi balik kerja cari barang-barang kereta. Semalam kereta mengalami kerosakan. Kerosakan tu berpunca daripada tayar lori pecah. So dia sebat ni kereta mak. So malah masalah gear, bumper semua berdorai. So hari ni telah dibaiki, kopak lah. Tapi kita abaikan. Kemudian tadi pun pukul 2, pukul 1 rehat, keluar sekejap, ambil adik, hantar ke pusat kesihatan untuk rawatan susulan. Kemudian balik tu carilah barang-barang kereta. So pergi makan, bawa adik pergi makan sekali tadi. So malam ini kita nak kupas nenas sebab esok ada cikgu nak order. Kita masukkan dalam bekas lah. So topi ni ada telinga ya. Topi cat. Topi kucing katanya. Tapi belakang ni ada cermin mata siap ya. Macam tak saya mak pusing lagi. Nampak? Dia boleh turun ke bawah. Ini boleh turun ke bawah. Boleh naik ke atas. Kau carilah dekat TikTok Tak apa tak. Ini kita nak potong nenas. Nenas ni mak nak potong. So kita tengok. Sekejap kita tengok. Kita kupas nenas ni lah. Ni kain plekat mak gulung-gulung nampak gemuk. Sebenarnya mak tak gemuk ya. Kita potong MB2 ni kita potong lah. Sebab dia orang nak mungkin nak bagi anak homeroom dia makan kot cikgu. Hari-hari bawa. Hidup keras, apa boleh jual kita jual. Ya. Kita bukan golongan josa, kita bukan golongan-golongan yang gaji beribu-ribu, ya. Kita bukan jusasi, jusa A, jusa B tak. Kita gaji-gaji yang biasa-biasa je. Ada peluang yang kita nak jual, kita jual lah yang mendatangkan duit. So, tengok. Ni dah satu ni kita taruh dalam mangkuk. Aduh. Taruh dalam mangkuk. So kita potong lagi. Dia punya kulit ni buanglah dalam tong sampah hitam. Ada tong sampah hitam ni. So kita potong lagi. Sebab ini memang nenas baik lah. MD2 ni memang tak dinapikan. Semua orang kata memang sedap manis. Kalau masam seorang tak nak, jual pun tak laku. Mau dia lemporkan kau punya nenas tu. Kalau dia beli masam, semua orang tak nak. Tapi kalau masam, elok je kalau kita buat masak. Asam rebus. Memang kita nak cari yang masam. Ni kita potong lah. Buatlah sampai selesai ya. Tadi nak ceritalah, kaki boleh kena pisau. Kaki mak masak tadi, balik ni masak jugalah. Bukan tak masak, masak. Tapi masak tak macam mana. Tu orang kata safety first. Tapi oleh kerana cuai kat kita, benda nak berlaku, yang terjadi tetap terjadi, nak buat macam mana. Pisau tu jatuh kat ibu jadi kaki. Darah lah. Melambat-lambat darah orang kata. Memancut-mancut. Tak padangan darah. Orang kata darah pekat. Mak ni disahkan oleh doktor darah pekat. Tapi bila keluar darah memancut-mancut tu, nampaklah cairnya darah tu. Sebab dia mengalir laju je. Kan? Habis nak buat macam mana benda dah kena. Ditaruh tisu, ditekapnya tadi. Itu untung kita yang besar ni. Cuba kalau kena kat budak. Mau melalak. Nangis dia buatnya. Telefon mak tu lagi satu dah berbunyi. Ramai yang menanya. Mak tahu kat status. Okey. Jap. Mak nak potong ni nanti sampai. Yang kecil-kecil ni mak potong. Yang besar-besar ni kita bawa. Sabar. Dah bunyi dah tu. Ramai yang menanya. Mak gatal-gatal post dekat status.
Ramai lagi nak menanya. Baguslah ada orang menanya. Kita kongsi cerita apa yang berlaku. Berlaku khabar duka dah. Pisau nak kena tajam kalau potong nenas ni. Nanti kita susun dalam Tupperware. Nanti mak nak kena ambil sarung tangan plastik. Dah basuh-basuh ni kan. Kita nak pegang dia, mak kita pakai sarung plastik. Jagalah kebersihan. Benda kita nak orang membeli nenas ni. Lepaslah nak beli pampers ni untuk ayah. Hidup ni keras. Kereta rosak lagi nak cari duit orang kata. Duit banyak mana pun memang tak cukup. Kita potong ni sampai selesai lah. Kan panjang pula video mak ni kan. Sekejap. Sekarang ni mak nak potong macam ni. Tu mak potong macam ni. Yang tengah tu mak tak ambil. Yang tengah mak tak ambil, mak buang sebab dia keras. Tempuluk dia tu kita tak payah buang. Yang ni kita potong lagi macam ni. Tempuluk dia kita buang. Taruh dalam ni. Nanti lepas ni kita basuh. Lepas tu kita masuklah bekas. Kucing tu nak mengawan dah tu, dah bunyi dah. Ni musim. Dah pagi nampak ni kucing asyik nak mengawan ni. Masuk dalam bekas ya. Apa yang boleh kita jual nanti hari Senin ni, insya-Allah mak nak cari pakis. Mak nak jual pucuk pakis. Ada atas permintaan. Mak nak jual pakis. Oh mak kau jual pakis sayur. Ada permintaan, mak jual lah. Nak raya ni carilah duit lebih. Mak pun juga, mak jual kuih bangkit bangkit dengan semprit. Ada. Mak pun jual kuih bangkit dengan semprit. Masuk. Kita buat sampai selesai. Okey, sekarang ni kita guna dah plastik sebab kita nak pegang makanan tadi dah basuh, kita gunakan plastik untuk jaga kebersihan ya. Okey, mak susun lah. Tupperware ni mak susun. Aduh, sekejap. Mak kena susun Tupperware ni dulu. Senang macam ni. Berapa yang dapat? Dia cikgu tu ada nak order 10. Besok hari Jumaat kan, mak tak perlu bawa banyak. Selalu mak bawa 30 pack. So kita akan masukkan nenas ni lah. Kita macam tu. Dia macam ni, mudah saja. Nenas ni memang manis sebab tu dia orang suka. Okey Kita susun. Kita kena taruh 3 mak taruh. Biasa mak taruh 3. Sekejap. Adjust. Pandai-pandai lah. Tu dia. Tangan kanan teruk lah. Tak guna tangan kiri juga. Sekejap. Berapa yang dapat. Yang penting 10 tu wajib. Okey. Kucing tu kenapa lah lagi tadi. Sibuk. Dia nak mengawan. Boleh ke 3 ni. Sekejap Kena susun elok-elok lah. Masukkan dia. Sampai selesai Sampai selesai. Nenas manis memang orang suka. Cuba masam kan mak cakap tadi. Apa pula kontuk nenas tu? Sekejap. Dapatkan 10. Pokok nenas pun ada kan.
Okay, mak buat sampai selesai. Okay, siap, kita tutup. Kita tutup lah. Mak risaulah dengan kucing tu. Itu tanda memang dia tengah menggatal. Dia tengah miang dah tu. Memang tak boleh nak elak. Kucing kat rumah banyak. Lebih daripada 10. Okey. Okey, nanti penutup kat sana pula. Sekejap. So kita tutup ni. Okey. Buka sarung tangan ni tak apa sebab dah selesai. Buang. Ini pakai buang. So kalau nak tutup ni pakai ni senang. Ada plastik dia payah. Ni. Taruh kat sini. Besok pagi dah boleh. Mak kena masuk dalam freezer dulu ni. Bukan beku bukan beku. Jangan dibekukan pula. Nanti dia koras. Mana oh ni. Alah, dapat duit sikit jadilah. Kan? Buat lepas-lepas beli pampers bapak saya. Yang biji ada juga. Yang cikgu. Ada cikgu nak juga yang biji. Tapi tak banyak lah. Okey. Mana lagi? Ya, mak nak ambil penutup lagi kat sana. Penutup dia. Sekejap. Ni mak nak ambil penutup dia sekejap. Ada lagi 2 ni mak nak ambil penutup. Penutup dia di sini. Di sini. Lagi 2. Yang ni kita simpan balik lah. Bekas ni kita simpan balik. Simpan elok-elok. Ikatkan dia. Jadi. Allahu Akbar. Allah. Jadilah. Ni hasilnya. Cukuplah untuk jualan esok. Bawa ke tempat kerja. Tak banyak sebab esok hari Jumaat. Mak memang tak nak bawa banyak esok. Semalam tadi dah bawa 30-40 bekas. Tadi tak bawa. Sebelumnya dah bawa 35 dekat 40. Okeylah. Malam ni kita buat sikit je. Untuk yang kita ambil order seorang cikgu ke 2 orang cikgu tu je. Bayaran QR code kan. Yang ini ada cikgu tempah juga. Ni. Kau tengok muka mak. Yang ni dia orang tempah juga. Ni mak jual biji. Nama cikgu tu mak tak payah sebut lah. Mak dia nak beli. Mak jual. Ni. Dah sayang untuk dia. Ada babu biji. Lebih tu ada babu biji. Nanti bolehlah jual biji. Dia orang potong sendiri. Tu tak nak berlama-lama lah. Nampaknya sampai sini je lah konten mak. Benda pun dah selesai. Topi yang ni menarik. Adanya telinga. Ada telinga ni. Ada telinga kucing, ya. Okeylah, jumpa anda di Puncak Kejayaan. Kurangkan kontroversi, tekadkan prestasi yang pribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu, insya-Allah bahagia yang akan mengiringi. Like, share dan komen. Thanks for support and thanks for watching. See you in the next video. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau jangan risau, lambat laun macam mana pun mak akan balas. Kalau mak lambat balas tu mestilah ada hal-hal yang tak dapat dia elakkan. Kan? Taklah 24 hours mak nak ada handphone je kan. InsyaAllah mak akan balas. Kau jangan risau. Okay, bye. Nenah ni MD2 manis. Segar dari ladang. Okay, bye.